Anda tidak boleh tukarkan semua simpanan anda dalam bentuk emas. Seorang penyimpan emas bagi tahu bahawa beliau ada duit sebanyak RM30,000 yang nak ditukarkan ke dalam bentuk emas. Perkara pertama yang tuan-puan perlu buat adalah alihkan simpanan 3 bulan pendapatan untuk simpanan kecemasan. Lepas tolak simpanan kecemasan, katakan tuan-puan masih ada baki sekitar RM20,000. Perkara kedua, tuan-puan perlu agihkan komitmen tahunan, insurans kereta, kos maintenance kereta, duit kecemasan kereta jika rosak atau tayar pecah, duit cukai pintu dan sebagainya. Lepas tolak, tinggal sekitar RM15,000. Niat asalnya untuk membeli emas sebanyak RM30,000 dah berkurang menjadi RM15,000. Tuan-puan bayangkan jika tuan-puan tukar semua simpanan tuan-puan dalam bentuk emas dan kemudian terpaksa jual untuk digunakan dalam tempoh terdekat, tuan-puan mungkin menanggung kerugian. Sebab itu ilmu dalam simpanan emas amat-amat penting, bukan sahaja untuk tuan-puan maksimumkan keuntungan, tapi untuk mengelakkan tuan-puan rugi dalam simpanan. Bagi yang bersedia untuk menjadi penyimpan emas yang berilmu, tuan-puan boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sampai kaya dengan emas.